Detik cemas ditempuhi 29 penumpang apabila bas yang mereka naiki kemalangan dengan menyeret sebuah motosikal dan terbakar. Dalam kejadian jam 9.16 minit malam tadi di kilometer 406 Lebuh Raya Utara Selatan arah Kemunting, semua mereka termasuk pemandu bas bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Saburokzi Nur Ahmad berkata, bas tersebut dalam perjalanan dari Johor ke Pulau Pinang. Bas ekspres terbabit menyeret sebuah motosikal yang terbabas dan menyebabkan kebakaran dengan anggaran kemusnahan terbakar 90%. Kesemua mereka yang berada di dalam bas berjaya dikeluarkan dengan selamat sebelum ketibaan bomba. Tambah beliau, seramai 19 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kemunting dan Taiping mengawal kebakaran sehingga ia berjaya dipadamkan sepenuhnya. Seorang mangsa iaitu penunggang motosikal mengalami kecederaan ringan dan dihantar ke hospital menaiki jentera perkhidmatan penyelamat perubatan kecemasan EMRS.